Okey geng, selamat tengah hari. Okey, Saga BLN aku akan ajar cara nak buka pasang dish ni aku nak tukar dish Tukar dish tengok dish Apa dah? Oh, teruk kalau makan gini, masa kita break, dia akan keluar bunyi tengok bawah ni. Kelak dish ni nipis dah jadi awas spek. Lama-lama dia akan gegar. Jadi hari ni aku akan ajar cara nak buka pasang dish Lepas tu aku akan tunjuk sebab apa dia boleh keluarkan bunyi bila break dia akan bunyi disebabkan dish Okey, nanti aku akan explain guna. Okey, sekarang ni aku akan ajar cara nak buka dulu. Buka, lepas tu kita pasang dulu. Okey, mula-mula aku akan buka ni dulu Kaliper ni kaliper one set Okey, biasa kalau orang nak shortcut, orang akan buka skru belakang 2T Skru belakang ni 2T. Maknanya kita boleh ni kita boleh buat lagi ni. Tapi memandangkan ni nampak lekak ni jadi kalau aku buka belakang ni tak akan boleh tak akan boleh, melainkan aku kena press pula dalam ni. Jadi aku akan buka selesai. Aku buka ni dulu Okey, buka ni. Saya lock dulu sikit, bagi je tu dulu. Okey, nampak ada ruang Ada ruang sini Okey. Paut sikit. Paut biar masuk dalam sikit. Dan paut gini baru kita boleh buka belakang ni lagi mudah, tapi bagi aku baik buka ni dulu, alang-alang tak? Alang-alang kan? Biar hidup belakang tu. Duduk diam situ. Okey. Okey, nampak 17 2T ni tembok 17 2T tu. Okey, buka dah Okey, lepas tu ni skru 2T kalau ada panah katok impact kalau tu boleh bakar, tapi aku lebih selesa bakar ni longgar. Rezeki aku ni. Ni rezeki aku. Mudah. Okey, biasa kalau nak tukar dish, nak katak sini tak apa tapi aku tambah ajar gitu Nampak mudah cabut Okey. Ni yang makan Nampak Okey, sebab apa dia makan gini? Okey, sebab ni nampak. Nampak brepek jadi gini. Nampak dia makan. Ni keluar bunyi Nampak atas bawah sebab dia akan duduk gini. Dia akan duduk gini. Sebab tu bunyi nyaring tu keluar daripada sini. Sini dengar ni. Okey guys, aku nak pasang Nak pasang dish Okey, aku dekat sikit. Jangan nampak sikit. Boleh tu. Okey. Original Original Okey, dia mari dalam plastik gini. Lepas tu ni betul 200 lebih 200 lebih. Kalau beli local 100 lebih. Jadi baik tambah sikit beli original beli original. Lagi puas hati bakar. Okey, lepas masuk skru ni wajib letak ni best product. Ni best product
Okey, letak thread lock ni nama dia thread lock Okey, letak kita. Kita tambah bagi dia cabut sebab benda ni dia duduk dekat tayar, vibration tinggi Kadang-kadang aku pernah tengok benda ni jadi terkeluar Jadi baik letak thread lock. Ini segi. Ingat wajib letak thread lock Cukup mana cukup? Lepas tu baru pasang dia punya bracket. Reverse balik yang dia kuat dia. Okey, ni wajib letak grease. Rubber grease Rubber grease, jangan letak grease biasa tak dia. Lama aku tengok orang letak grease biasa Jangan. Ni untuk brake dia lain Ni segi. Okay, baru masuk brake pad dia. Brake pad ni sini top grease kau Ni bahagian laluan dia. Kalau nak comel sini kena kicking Sini celah-celah ni tempat laluan dia. Saya putar gini Okey, boleh masuk Boleh masuk, kita press the piston ni sikit. Piston ni. Kalau ada skrubar nyek dengan skrubar. Ada
Oh, apa itu? Maknanya okey, ni hoyan daripada diasal. Diasal. Maknanya kan aku press dah. Banyak dah masuk tapi masih tu lagi Maknanya di yang lama dia tu nipis lagi daripada ni. Nampak bau ni masuk. Maknanya nipisnya diasal dia. Okey. Beres. Siap pasang ni aku ajar cara nak buka pasang di rotor jadi boleh tengok video aku, tengok spek gini je cara dia. Tapi hak penting hak aku nak cerita hak ni banyak aku kena benda ni cebu. Skru ni cebu. Dah lah payah nak cari skru ni. Jadi pastikan thread lock. Skru ni pastikan ada thread lock Okey. Sekat ni je aku ajar. Nanti video lain vlog.